Mama lapar lah, Mama. Lah kamu nak lapar. Mama tengah makan ni, Firdaus. Lapar lah, tak makan lagi. Dahlia? Dahlia? Ya, kenapa Mak Ngah? Ni, tolong buat roti ke apa untuk Firdaus ni. Dia lapar. Tapi orang tengah... Buat je lah. Ya, Firdaus. Siang adik akak ni lapar. Kalau Tok Mi ada, mesti dia bagi awak kenyang dulu kan? Baru perut sendiri. So, macam mana perasaan Puan Aminah sekarang? Mesti happy kan? Ya Allah. Mestilah saya happy, Doktor. Makbul juga doa suami saya tu tahu. Dia dengan saya ni memang kita orang plan nak dapatkan baby girl kali ni. Alhamdulillah. Berdasarkan scan pemeriksaan kita tadi, usia kandungan dah masuk 28 minggu. Baby pun dalam keadaan baik. Saiz pun sesuai dengan usia kandungan. Alhamdulillah. Tapi doktor, saya nak tanya sikit. Normal ke doktor kalau saya rasa macam letih sangat? Macam maksud saya, masa saya punya first kandungan hari tu, saya rasa tak adalah saya letih sangat. Tapi kali ni memang saya betul-betul penat. Okey, sebenarnya setiap kehamilan tu berlainan, Puan. Apalagi bila dah mula masuk pertengahan trimester kedua ni. Badan mula bekerja lebih keras. Saiz baby pun makin membesar. Jadi, rahim tu akan mula menekan organ-organ yang lain. Apa pun, pastikan Puan dapat rehat yang cukup, minum air yang banyak, makan makanan berkhasiat. Kalau rasa letih sangat tu, cuba tidur sekejap waktu siang. Okey, boleh? Terima kasih, doktor. Sama-sama. Dam, Sam, busy tak? tak juga. Kenapa? Aku nak borak sikit. Boleh? Boleh, ada apa Sam? Semalam, kakak aku call aku. Dia nak aku kerja full time dengan dia. Sebab dia nak expand business. Okey, jadi? Jadi, kalau aku kerja full time dengan dia, aku tak boleh nak tolong kau kat sini. Aku rasa aku tak ada masa lah nanti. So, daripada kelang kabut, lebih baik aku tarik handbrake dulu. Sorry, Dam. Kau nak sorry kenapa pula? Aku yang patut ucap terima kasih dekat kau, Sam. Banyak sangat kau tolong kami dekat sini. So, bila kau start kerja ni? Lagi sebulan. Oh, aku dah call Dr. Syafiq pasal Youth Mental Health Talk. 12 hari bulan. Yes, sir. Dia pun ada call aku tadi. Oh, Tapi Sam, kau tolong handle dengan dia boleh? boleh. Terima kasih banyak. Bye, bos. Aku dalam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Okey? Ada apa sampai datang office? Busy tengah buat projek apa ni? Projek JB, Pak. Okey. The thing is, Papa baru lepas jumpa Tan Sri Razali sekejap tadi. So, he just acquire one piece of land dekat Penang. So, he has this big idea nak develop tanah tu lah, nak buat condo and maybe some mixed development. So, I want you to see him, get more information about this project and then, as usual lah, buat proper presentation dengan costing semua. Okay? And take charge lah. Pak, kondo, mixed development. Adam rasa Adam tak boleh nak handle lah, Pak. Kenapa? Tim kita kan cukup besar. Betul. Tapi sejak Anas dah tak ada ni, semua kerja Adam kelang kabut. And now Adam fokus dekat projek JB ni. So why not Papa cari orang lainnya lah. Well, kalau macam tu, biar Mina yang handle. No. Tak boleh. Ya Allah, banyaknya lauk malam ni. Nampak sedap semuanya. Umi ke yang masak ni? Kalau Umi yang masak semua ni, nampaknya telur dadah je lah yang siap. Ni semua
Sally yang tolong masak. Zika tak lalu lah nak makan. Lauk tak kena tekak. Maksudmu? Kalau awak tak nak makan pun, suapkanlah Firdaus. Dia kan suka makan bersuap. Sudah Dahlia lah. Saya tak boleh lah bau ni. Nampak. Firdaus, sini ayah suap. Mana dah apa? Makan apa? Says Spike. Spike jumps into the pond. Feather and Flap do not. Tidur dah nak ibu ni. Assalamualaikum. Sorry. Mereka baru je tidur. Sorry. Minta maaf. Saya lambat balik. Kesian awak seorang-seorang jaga Raikan. Saya kan ibu dia. Mestilah saya jaga dia. Lagipun, awak tu pergi kerja. Bukannya awak pergi dating dengan perempuan lain. Kenapa awak buat muka macam tu? Betul lah awak pergi dating dengan perempuan lain? Tak adalah. Comel awak ni kalau marah. Tu muncul awak tu macam saya nak gunting-gunting je. Gunting lah. Sayang, awak jumpa doktor kan tadi? Doktor cakap apa dekat awak? Alhamdulillah. Doktor cakap semua okey. Baby pun sihat je. Lepas tu, doktor bagi tahu juga baby boy ke baby girl. Jadi? Awak nak tahu? Nak. InsyaAllah, kita akan dapat baby girl. Baby girl? Serius? Alhamdulillah. Sayang, termakbul juga doa kita. Alhamdulillah kan? Saya dah standby nama untuk baby girl tu nanti. Tak boleh. No. Masa Raikal dulu, awak yang pilih nama Raikal tau. Kali ni bagilah saya pula. Ni my turn, okey? Saya ni suami awak. Awak tahu tak? Awak kena dengar cakap saya. Sekarang nak main suami-suami pula. Okey, fine. Awak pergi tidur seorang-seorang. Saya nak tidur sini dengan Raikal. Oh, lo. Okey. Sayang. Okey. Awak dah pilih nama tu nanti. Nama apa pun saya tak kisah. Yang penting awak dengan baby dua-dua kena sihat, selamat. Betul ni? Ya. Baby girl. Raikal nak dapat adik dah. Abang. I am so sorry. But, geramnya saya jangan siap sikap tu. Kenapa perangai dia macam tu? Dahlia, lepas ni kalau mak awak suruh awak buat itu ini ke, suap Firdaus ke, awak cakap je awak busy. Nak study. Faham? Sally, buruk macam mana pun perangai seseorang tu, kita jangan balas. Kita doakan je Azikah tu. Lagipun dia tetap adik ipar Makcik Dahlia. So lepas ni, Abi tak nak dengar lagi korang bercerita pasal benda ni. Okey? Abi tak faham lah, Mami. Bukan. Betul apa yang Abi awak cakap. Mami je yang tak sabar. Sampai bila lah orang kena hadap perangai Mak Ngah tu? Letih lah, Mami. Tak apalah. Kita sama-sama sabar, okey? Jom.